Sidang pembelajaran, nombor dan operasi, tajuk wang. Standard kandungan 3.6 Instrumen pelbagai pembayaran. Standard pembelajaran 3.6.1 Mengenal instrumen pelbagai pembayaran. 3.6.2 Menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Objektif pembelajaran. Aras rendah. Murid dapat menyebut 2 hingga 4 jenis instrumen pelbagai bayaran yang digunakan dalam kehidupan seharian dengan betul. Objektif pembelajaran. Aras sederhana. Murid dapat menerangkan 2 hingga 3 pelbagai contoh instrumen pembayaran yang digunakan dalam transaksi dengan betul dan tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan instrumen pembayaran? Instrumen pembayaran merujuk kepada alat atau kaedah yang digunakan untuk membuat bayaran atau menyelesaikan transaksi kewangan antara dua pihak, sama ada secara tunai atau tanpa tunai. Contoh instrumen pembayaran dalam kehidupan seharian. Contoh instrumen pembayaran yang pertama ialah wang tunai. Wang tunai ialah pembayaran terus menggunakan wang kertas dan duit siling. Wang tunai biasanya digunakan di kedai runcit yang berada di kawasan kampung. Instrumen pembayaran yang kedua ialah kad debit. Kad debit ialah pembayaran melalui akaun simpanan yang menggunakan kad. Kad debit biasanya digunakan di pasar raya besar atau kedai mempunyai sistem pembayaran. Instrumen pembayaran yang ketiga ialah kad kredit. Kad kredit ialah belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasar raya. Penggunaan kad kredit tidak digalakkan kerana boleh menambah komitmen pengguna. Instrumen pembayaran yang keempat ialah perbankan internet. Perbankan internet ialah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Biasanya digunakan di Shopee, TikTok dan lain-lain. Instrumen pembayaran yang kelima ialah kad prabayar. Kad prabayar ialah bayaran menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Biasanya digunakan di tol, stesen kereta api dan lain-lain. Instrumen pembayaran yang keenam ialah e-dompet. E-dompet ialah pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi dalam talian dalam peranti elektronik. Penggunaan e-dompet digalakkan kerana pengguna tidak perlu membawa wang tunai